Zeekr Malaysia ditubuhkan di Malaysia tidak sampai setahun, sejak pertengahan tahun 2025. Sampai hari ini, mereka sudah melancarkan 3 model iaitu Zeekr X, sebuah EV compact, kemudian 7X, sebuah SUV EV dan MPV luxury EV mereka yang bernama 009. Jadi, apa pula untuk tahun 2026? Jom ikuti saya Kazuto Sun dan saya akan tunjuk model Zeekr yang bakal akan masuk ke pasaran Malaysia buat tahun 2026 ini. Berada di Harbin, China dengan cuaca suhu bawah 20 degree untuk buat test drive kami. Untuk video ini saya akan share sedikit tentang Zeekr 007 GT ini dan satu video lagi saya akan buat untuk Zeekr 9X dan kedua-kedua model ini jangka akan masuk ke pasaran Malaysia untuk tahun 2026. Dan ini adalah Zeekr 007 GT dan kami sekarang berada di taksir Changling di Harbin, China. Semalam di Malaysia dengan cuaca suhu 34 degree dan sekarang di sini sejuk gila weh dengan cuaca suhu minus 20 degree. Satu cuaca perbezaan 50 degree yang ketara. Kenapa pula kami datang ke tempat sejuk dan saji di Harbin untuk buat test drive? Sebab-sebab utama adalah cuba kereta Zeekr ini boleh bergerak dan berfungsi dengan baik bukan sahaja di kawasan panas macam di Malaysia, akan tetapi di tempat sejuk macam ni juga boleh bergerak dan berfungsi dengan sempurna. Seperti yang kamu boleh nampak, taksir Changling ini sudah beku dengan jadi ais dan penuh dengan saji di permukaan taksir dia. Dan kami akan buat test drive di sini dan apa yang paling menarik adalah kami dibenarkan buat aksi drift. Dan ini adalah paling best untuk test drive ini. Sekali tengok 007 GT ini, saya tak pasti nak namakan ini sama adakah dia ada sebuah station wagon atau hatchback. Tengok dia punya roof lining, begitu sleek sekali. Ini bukan sebuah wagon tradisional tetapi sebuah sporty wagon dengan power yang sangat kuat. Zeekr 007 GT ini adalah sebuah shooting brake. Tapi apa itu shooting brake? Okey, shooting brake adalah bermakna adalah sejenis station wagon yang berorientasikan performance. Bermakna ini adalah sebuah performance wagon. Okay, jom. Mari kita cuba handsome ini dulu. Zeekr 007 GT. Model ini bakal akan masuk ke pasaran Malaysia tahun ini. Sekali pandang, satu saja perkataan. Handsome! 007 GT ini adalah sedan elektrik 800 volt arkitektur berprestasi tinggi. Ia menawarkan konfigurasi rear-wheel drive dengan 421 horsepower atau all-wheel drive dengan 646 horsepower dengan 700 Nm of torque. Kamu boleh bayangkan betapa performance dan betapa kuatnya station wagon ini. Dengan pecutan dari 0 hingga 100 km per hour hanya 2.84 saat saja untuk all-wheel drive dan 5.2 saat untuk rear-wheel drive. Dan bateri dan range dia amat bagus ya. Untuk 75 kW dapat 650 km dan untuk 100 kWh dapat 870 km. Dan ia juga datang dengan pengacas ultra pantas yang membolehkan dari 10 hingga 80% dalam 10 hingga 15 minit sahaja. Dan kalau kamu tengok DP interior, cukup mewah dan cukup styling. Dan sangat ada kelas seperti yang ini. Warna putih. Saya rasa sangat premium apabila saya duduk di dalam kereta ni. Tapi satu aja, apabila interior putih, ini memang bukan untuk orang yang kurang jaga kebersihan. Semasa kami test drive 00 GT ini, saya cuba drift atau cuba buat kereta ini macam nak terbabas. Tapi sangat susah. Ini adalah disebabkan 007 GT ini dilengkapi dengan Intelligent Traction Control bersama Electronic Stability Program yang akan buat kerja dia khas untuk kestabilan kereta ini apabila mengesan kereta itu sudah lost control atau terbabas.
yang juga akan bekerjasama dengan dua motor yang ada pada all-wheel drive, iaitu mengawal penggerakan atau pusingan roda supaya lebih cengkam di atas jalan raya. Dan begitu juga dengan active air suspension dia, dan damping itu juga sangat memainkan peranan yang sangat penting, yang amat penting dalam situasi yang sebegini. Dan dia juga terus memberikan satu perjalanan yang sangat comfort, tak kisah di atas apa juga keadaan jalan raya itu. Untuk 007 GT ini, kita tak pasti dia akan jual di Malaysia dengan harga berapa, tapi kita are looking forward untuk kereta ini. Tapi yang penting adalah jangan bandingkan 007 GT ini dengan 7X, kerana kedua-kedua segmen ini adalah berlainan. Kalau kamu tahu tentang Zeekr 7X yang sudah ada di pasaran Malaysia, apa pendapat anda tentang 007 GT ini? Sila komen di bawah ya. Dan jangan lupa ikuti satu video lagi yang kita akan cuba Zeekr 9X, sebuah MPV premium PHEV daripada Zeekr. Okay, kita jumpa di next video. Stay tuned. 好了，好，走了，好，走， OK。走。对，反打，对，油大，哈哈，没关系啊，非常好，感觉很好。哦，好。牛。对，油大了。对，跑过来没关系。对，走。顶油同时反打啊，这个两个是一气呵成的。对。上这个圆没问题。反打，顶油，反打，对。太滑了了。对。我们丁胎啊，所以说要油要小一点点油啊，就会更好一点效果。现在的油门有点too much more。